Episod ini bermula dengan Aaron yang sedang membentangkan alat ciptaan kepada Dr. Tong. Aaron telah mencipta sebuah alat yang boleh mengawal minda melalui panggilan telefon. Alat ini dicipta kerana tenaga pekerja merupakan satu sumber yang sentiasa berubah mengikut faktor emosi, kesihatan dan semangat. Pendek cerita, dia nak cakap yang pekerja sekarang banyak songeh sangat. Jadi dia nak hilangkan songeh-songeh tu. Namun sebagai seorang manusia yang waras, Dr. Tong telah menolak dan mengecam ciptaan dan tindakan Aaron kerana ciptaannya itu boleh menggugat kebebasan manusia. Walaupun begitu, Aaron masih berkeras untuk meyakinkan Dr. Tong yang ciptaannya mampu menyatupadukan semua manusia sehingga menyebabkan Dr. Tong mengamuk dan mengugut untuk memecat Aaron. Namun, ugutannya tidak membuahkan hasil kerana Aaron masih kekal teguh dengan pendiriannya yang terkutuk itu. Lalu menggunakan alatnya untuk mengawal Dr. Tong, dan awak semua mesti tertanya-tanya, macam mana Aaron boleh kawal minda? Senang je. Dia menggunakan alatnya untuk mengawal elektromagnet dari telefon bimbit masuk ke dalam otak dan mengubah suai cerebral, elektron, neutron dan patron yang ada dalam otak. Senang kan? Kita balik kepada Ali yang dikejutkan oleh Baka dari mimpi ala-ala Power Rangers itu. Baka mengajak Ali untuk bersenam dan membuat pelbagai jenis latihan di sebuah taman permainan pada pukul 5.30 pagi, iaitu pada waktu azan subuh hampir berkumandang. Diorang ni sembahyang kedok. Selepas itu Ali bertanya kepada Baka, kenapa dia perlu berlatih lagi walaupun dia sudah ada Iris? Baka kemudian menegaskan kepada Ali yang dia tidak patut bergantung kepada Iris saja dan perlu mengasah kebolehan diri sendiri. Kemudian Baka juga menceritakan tentang 4 teras yang ada dalam mata. Ejen Neuro, berpengetahuan dan pandai dalam mengatur strategi. Ejen Tekno, mencipta dan mengendalikan senjata. Ejen Inviso, tangkas dan licik dan pakar dalam pelbagai helah. Dan Ejen Combat, kuat dan handal berlawan. Dah paling handsome. Ali sangat teruja mendengar penerangan daripada Baka. Namun Baka menegaskan masih banyak benda untuk Ali belajar sebelum ke mana-mana teras. Dan Ali perlu rajin berlatih dan berusaha bersungguh-sungguh. Rutin harian Ali masih sama. Ali ke sekolah menunggang skuter. Tapi kali ini Ali menggunakan Iris untuk cepat sampai. Walaupun dia masih ada pemikiran gila bahaya, tapi sekarang dia guna Iris. Jadi okey lah kot. Oh ya, alang-alang saya sebut jugalah, side dengan Sean ni dah tak ada kerja lain ke? Di sekolah pula, Victor sedang bersiap sedia untuk cover Ali lagi sekiranya Ali lambat ke sekolah. Baik betul member gini. Namun, tanpa diperasan oleh Victor, Ali sudah ada di dalam kelas. Dia ni ninja ke? Ali cuba beritahu Victor tentang hal-hal ejen. Namun Alicia telah mereport kepada Cikgu Mona yang Ali telah berbual dalam kelas. Lepas tu apa lagi, Ali kena bahan lah dengan Cikgu Mona tu. Kemudian Cikgu Mona dengan tiba-tiba mengumumkan ada hujan gempur untuk hari ini. Ali nampak jelas tidak bersedia untuk menjawab kuis tersebut. Namun dia mendapat satu idea untuk menggunakan Iris supaya dapat menjawab soalan kuis tersebut. Dan akhirnya Ali merupakan orang pertama yang berjaya menyiapkan kuis tersebut. Pada waktu rehat, Alicia datang kepada Ali dengan muka yang tak puas hati dan menuduh Ali meniru di dalam kelas. Namun Alicia terus berputus asa apabila Victor mula menegurnya. Tak tahulah kenapa jadi macam tu. Ali sekali lagi cuba memberitahu Victor tentang hal-hal ejen. Namun dia ternampak Baka yang sedang menjadi pekebun di dalam sekolah itu. Baka memanggil Ali dan melarang Ali daripada memberitahu Victor tentang hal-hal ejen. Kemudian Baka memaklumkan Ali yang kita ada misi hari ini. Baka membawa Ali ke perpustakaan sekolah dan membawa Ali ke pintu rahsia ke pangkalan mata. Setibanya di pangkalan mata, Baka menyatakan terdapat banyak lagi pintu rahsia untuk ke pangkalan mata. Dan salah satunya ada di dalam tandas tapi sudah tersumbat. Masih penuh tahi dalam tu. Setibanya di bilik perjumpaan, Ali telah diberikan suit ejen yang sesuai untuk menjalankan misi. Dan Baka pula telah mengadjust rambut Ali supaya tidak dikenali oleh orang lain. Dia macam Superman tu lah. Pakai spek dia tiba-tiba orang dah tak kenal. Dan kalau korang perasan kan, rambut Ali tu dia macam ada bentuk tengkolok sikit. Jenny kemudian menerangkan kepada Ali tentang suit yang dipakainya itu. Dia juga memberikan yoyo sebagai senjata untuk Ali mempertahankan diri. Jenny juga telah memeriksa Iris dan dia dapati terdapat data baharu dalam Iris. Ini menyebabkan General Rama marah kepada Ali kerana telah menggunakan Iris sesuka hati. Habis saja semua itu, General Rama telah memaklumkan kepada mereka semua tentang misi mereka hari ini. General Rama menerangkan yang Dr. Tong, salah seorang daripada peneraju utama Bandar Cyberraya, telah meletak jawatan sebagai CEO Tong Industries dan secara tiba-tiba melantik Aaron sebagai penggantinya. Nate beruk ni. Baka
dan Ali diarahkan untuk ke Menara Alpha, iaitu syarikat Dr. Tong, dan menyiasat perkara tersebut dan melaporkan kepada Mata. Dan Ali ingat dia boleh jadi hero pula dalam misi ni. Yang akan menyelamatkan Dr. Tong ialah Agent Rizwan, ejen yang paling handsome dalam siri ini. Agent Rizwan di sini kelihatan agak berlagak, tapi dia juga berkeyakinan tinggi terhadap kebolehan dia, dan dia juga memberi amaran kepada Ali supaya jangan merosakkan misi. Setibanya di Menara Alpha, Bakar memberitahu Ali bahawa Ejen Rizwan itu merupakan ejen paling hebat dalam Mata. Tu je. Tak ada apa dah. Di pintu masuk menara tersebut, Bakar meminta izin untuk berjumpa dengan Dr. Tong. Daripada pagat-pagat yang terang tak payah suluh lagi telah dikawal oleh Eren, dan mestilah permintaannya telah ditolak oleh pagat tersebut. Lalu Jeneral Rama mengarahkan Ali untuk menggunakan Iris untuk mencari pintu masuk yang lain. Di dalam menara tersebut, Ali menggunakan Iris untuk memeriksa kawasan sekeliling supaya dapat menyelinap dengan selamat. Setibanya di lorong bilik Dr. Tong, gangguan signal telah menyebabkan Bakar dan Ali tidak boleh berkomunikasi dengan Jeneral Rama, memaksa mereka untuk bertindak sendiri. Ali bercadang untuk menggunakan lorong di atas siling. Saya tak ingat apa nama benda tu, tapi lorong tu spy selalu guna juga. Namun Bakar tak muat nak masuk, menyebabkan Ali terpaksa bertindak sendirian. Setibanya di bilik Dr. Tong, Ali terdengar Eren merendahkan Dr. Tong kerana tidak mahu bekerjasama dengannya, dan disebabkan Ali terlalu cuai, Ali telah terjatuh ke bilik Dr. Tong dari lorong atas siling itu. Dengan menggunakan Iris, Ali dapati yang Eren telah mengawal semua orang yang ada di dalam bilik itu. Eren mengesyaki yang budak itu bukan budak biasa dan menyuruh pagat-pagat itu tangkap Ali. Manakala Eren membawa Dr. Tong keluar dari situ, semua pagat itu bersedia untuk menyerang Ali, namun telah berjaya dihentikan oleh Bakar. Macam mana dia masuk? Dia masuk ikut pintu depan ke? Bukankah Eren dengan Dr. Tong keluar ikut pintu depan juga ke? Macam mana dia tak nampak apa benda? Ali menggunakan Iris untuk menjejaki Eren dan Dr. Tong yang berada di tingkat bawah. Ali menggunakan yoyonya untuk turun dengan lebih cepat dan berjaya menghentikan Eren dan Dr. Tong. Namun tidak semudah itu untuk menangkap Eren kerana Bakar dan Ali telah dikepung oleh pagat-pagat yang agak ramai dalam menara tersebut. Ali mahu membantu Bakar melawan semua pagat-pagat tersebut, namun Bakar mengarahkannya untuk mencari tempat sembunyi. Namun disebabkan Ali belum balik lagi, dia terlupa akan arahan tersebut. Dan disebabkan Ali juga seorang yang cuai dan agak excited sebab dapat pukul orang, dia terseram Bakar sekali sehingga menyebabkan Bakar pengsan di situ. Buat sementara waktu, Ali berjaya mempertahankan dan melarikan diri daripada pagat-pagat yang secara tiba-tiba spawn banyak sangat. Namun Ali menjadi semakin lemah kerana Iris telah banyak menggunakan tenaganya. Ali telah ditahan dan hampir-hampir dikawal minda oleh Eren, namun telah berjaya diselamatkan oleh Ejen Rizwan yang menyamar sebagai salah seorang pagat. Sebelum melawan, Ejen Rizwan dengan selambanya makan lollipop depan pagat-pagat tersebut, dan dia hanya menggunakan 4 jari sahaja untuk menewaskan mereka. Bapak memang tak ada respect langsung. Ejen Rizwan ni dia macam guna penyengat jugalah untuk berlawan dengan musuh dia, sebab bila dia guna dia jari dia tu, musuh dia tu berpengsan. Dan di sini kita boleh nampak lah cara Ejen Rizwan berlawan dan mempermainkan musuh-musuhnya. Dan untuk serangan yang terakhir, Ejen Rizwan telah menggunakan batang lollipopnya untuk menyerang tekak Eren. Mesti banyak gila Elio dalam batang tu, sebab itulah dia sakit. Ejen Rizwan telah berjaya menyelamatkan Ali dan semua orang yang dikawal oleh Eren. Setelah Dr. Tong sedar, Dr. Tong telah memecat pacat dan secacatnya Eren itu. Ali meminta maaf kepada Bakar kerana tidak mendengar arahan, namun Bakar memujinya kerana mampu bertahan dalam misi pertamanya itu. Dia juga beritahu Ali yang dia mampu untuk jadi lebih baik sekiranya dia berlatih lagi. Selepas itu, Ejen Rizwan memaklumkan kepada Ali yang Jeneral Rama ingin berjumpa dengannya. Selepas menyemak data yang ada dalam Iris, Jeneral Rama telah menghukum Ali untuk menjawab semula kuisnya kerana Ali menggunakan Iris untuk menjawab kuis tersebut. Episod ini diakhiri dengan pagat-pagat di Menara Alpha yang ingin menyimpan alat kawalan minda Eren. Kenapalah diorang nak simpan alat tu? Buanglah alat tu jauh-jauh, bagi ikan Joh makan ke? Ayah. Namun mereka telah diserang oleh Dos dan Tres, antagonis asal siri ini.